So ini adalah Eagle Nest Skywalk yang terbaru Eagle Nest Skywalk. yang terbaru. Macam bahan. So ini adalah tarikan yang terbaru. Ada apa ni? Dibuat dekat Sky Bridge. So kena turun dalam apa, stesen yang pertama kak? Stesen yang pertama. So ni adalah pemandangan ni. So untuk menghala ke sana ada bayaran tambahan. Ada bayaran tambahan akan dikenakan. So ni adalah pemandangan dia daripada atas daripada Eagle. Cantik sangat cantik. So itulah dia Eagle yang tarikan baru, Eagle Nest Langkawi. Cantik, menarik, sangat cantik. So hari ni best, jalan paling best. So dia punya tiket, kakak tiket dia tadi berapa kak? Ha? Tiket dia berapa tadi? Tiket dia tak ingat lah. Kalau budak-budak Eagle Skywalk. kat sini beli tiket dah sebab dia RM10 ke, dah silap dia cakap. Tapi menganggapkan Ini ada bayaran lain. tinggi sangat. Sangat. Kena? Ni kena bayar. Ni stesen yang pertama. Okay, kita akan sambung. Lepas kita akan sambung bila dia naik atas halang. Tak apa, nak buat macam mana? Sekejap je. Tu lepas tu kita pergi sana pula, Sky Bridge tu. Nampak? Wah, sana dia. Mantap. Dia. Habis dia, macam mana? Cepat-cepat sana. Itu checkpoint yang terakhir. Nanti kita orang yang akan sekali naik Sky pula Bridge tu. dekat Sky Bridge Lepas sana ni kami tu. akan ke sana. Yang Kat sini, kat sini dulu. lepas tu naik situ. So jangan lupa tarikan terbaru ni. Okay, sekarang kita nak Boleh lepas dekat start Eagle dulu. Baru Sini lepas, kedua boleh lepak. lepas ni. So ini adalah Sky Bridge, pandangan daripada Eagle Nest. So cantik kan? Mana? Boleh lah. Rumah Tadi lama. kami dapat info dekat Oh, lah. Eagle Nest. Ada orang dah balik makan. Budak 12 dan dewasa 20. Beli kat sana. Sebabnya dia suruh follow dia punya media sosial. So media sosial dia ada banyak. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada TikTok. Jadi kami follow Facebook lah, paling mudah. Pun masih tak ramai. So ini pemandangannya. Untuk video kebekal kami dah pernah upload. Sini ada restoran, so boleh tengok pada video kami kebekal. Selain daripada itu, Fatihah pun ada buat video vlog untuk perjalanan kami. Okay, so sebelum naik, sebelum masuk bayar tadi tiket. Lepas tu kita dibagi sarung kaki khas. Sarung kaki khas ni untuk elak protect daripada kotor rasanya kot. Lepas tu dia bagi sekali ni rest hand ni, okey dua saya dengan Fatihah dapat. So, rest hand ni free lah. Locker pun free. Locker pun dia bagi percuma. Locker pun dia bagi percuma. Okey, so ni dah dia gelas. Okey, jalan cepat. Cepat. Ikut besi tu. Ikut besi tu. Nah. So ni lah dia. Gelas kaca gelas Nest yang terbaru tu. So, memang betul. Kenapa? Tak nak timbang lah. Dia tak nak pegang. So tu lagi 3 orang takut.
3 orang tu takut. Tak tahu kenapa dia takut tu. Cepatlah, sini lah. Setelah dia. Betul-betul gelas ni. Tebal. Ambil gambar telur ni. Sekejap. So ni telur eagle katanya. Oh dah terbaring-baring macam tu. So tak ada limit masa untuk habiskan kat sini. Abang. Itu dia Fatihah berjaya. Okey, berjaya akhirnya. Kita ambil gambar telur ni. Nah. Oi. So sebelum kami turun tu ada dia punya sudut dia untuk ambil gambar. So ni adalah eagle nest. Dekat sini ada je staff-staff yang boleh membantu ambil gambar. Jadi staff-staff ni pun membantu juga. Kalau rasa tak cukup tangan boleh minta dia orang tolong ambilkan gambar. Macam mana Fatihah? Okey. Perasaan kakak macam mana kakak? Tu Fatihah dah takut dia tu. Cepat-cepat 2 orang lagi dah menghala ke kaunter balik. Tak adalah, mana ada? Mana? Tak, itu cantuman. So nice experience bagi yang rasa nak menguji diri. Kita ketinggian boleh lah pergi dekat Eagle ni. Tak mahal kalau follow media sosial dalam RM20. Dewasa budak-budak RM12. Bang, okey ke bang? Macam sedih bang. Okey lah. Okey bang. Ya, budak-budak takut sikit lah. Tak pandai lah, jaga. Okey kakak. Mana perasaan? Agak menakutkan naik atas tadi. Akak tak boleh naik. Kita nak masuk balik ke bekah dalam perjalanan. Kalau beli kecil yang ni RM40. Kalau beli semua ni dia RM100. Dapat 4 benda kalau beli RM100. Jadi yang paling berbaloi beli 100 dapat 4 terus. Kalau beli satu je 40 dah nak hampir 100 dah.